Pada zaman dahulu, negeri Indrapura diperintah oleh Bendahara Paduka Raja. Indrapura adalah jajahan Takluk Melaka. Bendahara Paduka Raja mempunyai puteri yang cantik rupawan dan petah dalam persilatan yang bernama Walinong Sari. Kasih sayang Bendahara Raja kepada puterinya tidak bertepi dan tidak terperi. Puteri Walinong Sari masih belum berkahwin tetapi mendapat gundah gulana daripada ayahandanya. Anak anda Walinong Sari, sudah tiba masanya anak anda menjadi permaisuri dalam istana kerajaan besar di Nusantara ini. Puteri jelita merenung raut wajah ayahanda tercinta. Matanya bersinar penuh kasih sayang terhadap ayahanda yang telah memberi asuhan tertinggi sehingga menjadi mahir bersilat. Anakanda bertanggungjawab melindungi kerajaan kita, ayahanda. Hanya seorang yang tinggi ilmunya, yang boleh menundukkan anakanda dalam pertempuran, bakal menambat hati anakanda. Mendengar kata-kata puterinya itu, Bendahara Paduka Raja berasa teruja dan ingin mengadakan pertandingan silat untuk mencari jejaka yang bakal bertata dalam hati puterinya. Dalam satu titah perkabaran baik dari istana kepada jejaka-jejaka di perkampungan ini, maka diisytiharkan bahawa Raja telah menitahkan sesiapa yang ingin menjadi calon suami kepada anak andanya mestilah mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu bertanding silat dengan puteri Raja, kemudian lelaki yang menang dalam pertandingan itu akan menjadi pewaris tahta Raja tersebut. Wahai jejaka-jejaka di perkampungan ini, dengarkanlah. Perkabaran baik dari istana telah dibawa. Raja telah menitahkan bahawa sesiapa yang ingin menjadi calon suami kepada Puteri Walinong Sari, puteri kesayangan baginda, mesti bertanding silat dengan puteri. Bilakah pertandingan silat ini diadakan, wahai pegawai istana? Pertandingan silat ini akan diadakan di istana pada hari ke-7 bulan hadapan. Sesiapa yang berminat untuk melamar puteri, hendaklah mendaftar di istana sebelum hari ke-5 bulan ini. Keberanian dan kehebatan dalam silat akan menjadi penentu kelayakan untuk menjadi calon suami puteri. Terima kasih atas perkabaran ini. Kami akan bersiap sedia untuk menghadapi pertandingan dengan penuh semangat. Apakah syarat-syarat yang perlu kami ketahui sebelum mendaftar? Tiada syarat tambahan. Anda hanya perlu mendaftar di istana sebelum hari ke-5 bulan ini dan bersiap sedia untuk bertanding dengan puteri pada hari ke-7 bulan hadapan. Yang terbaik pasti akan terpilih sebagai calon suami puteri. Jejaka-jejaka tersebut mengangguk faham dan berasa tidak sabar menanti hari berlangsungnya pertandingan silat itu. Berlakulah pertarungan antara puteri dengan beberapa jejaka. Pertarungan antara puteri itu menyebabkan kebanyakan jejaka telah tewas. Puteri Walinong Sari berdiri tegak di tengah medan pertarungan, memandang pada jejaka yang ingin menentangnya. Ayahandaku telah menawarkan diriku bagi sesiapa yang dapat mengalahkanku dalam pertarungan silat ini. Siapa di antara kalian yang berani menentangku? Hadapilah aku jika kalian benar-benar memiliki keberanian. Seorang jejaka maju ke hadapan dengan keyakinan, menatap Puteri Walinong Sari dengan penuh tekad. Aku puteri, aku datang untuk menguji kehebatanmu dan membuktikan diriku pantas menjadi pendampingmu. Pertandingan silat dimulai. Puteri Walinong Sari dengan mudah mengelak dan menangkis serangan jejaka dengan sekali gerakan yang cepat dan tepat, baginda menjatuhkan jejaka itu ke tanah. Kemudian seorang demi seorang tewas. Setelah pertarungan berakhir, lebih dari 100 orang jejaka tewas. Ayahanda Puteri Walinong Sari datang dengan wajah yang penuh kegusaran kerana lebih daripada 100 orang yang tewas dalam pertarungan tersebut. Beta sangat susah hati sekiranya anak anda Beta menjadi anak dara tua. Berangkatlah Puteri Walinong Sari menuju ke Pekan untuk membawa diri kerana berasa hampa apabila baginda gagal untuk memenuhi syarat ayahanda baginda yang hendak melihat baginda bersuami. Ketika dalam perjalanan, puteri duduk di bawah sebuah pokok sambil termenung. Tiba-tiba datang seekor burung merpati yang boleh bercakap. Maka puteri berdiskusi dengan burung merpati tersebut dan ternyata burung merpati itu rupa-rupanya jemaah Raja Mambang Segara tetapi tidak diketahui oleh puteri. Kenapa kamu termenung, wahai si puteri? Aku termenung kerana aku gagal untuk memenuhi syarat ayahanda aku yang hendak melihat aku bersuami. Namun, syarat yang ditetapkan dalam pertandingan aku itu tidak aku jumpai lelaki yang mampu mengalahkan tentang kepahlawan Sri Kandi aku. Usahlah kau berduka, wahai sang puteri. Akan tiba ketetapan waktunya. Ketika tiba di Pekan, raja itu menukarkan dirinya menjadi seorang pemuda comok yang berpakaian compang-camping untuk mendekati Puteri Walinong Sari dengan rasa ingin memberikan sebiji talam yang sangat cantik ukurannya.
Apabila pemuda itu menatap wajah puteri, puteri berasa bengis dan amarah. Ampun tuanku, sembah pasca yang hina. Terimalah pemberian yang tidak seberapa dari hamba yang hina ini. Wahai pemuda, engkau telah melanggar batas dengan tatapanmu yang tidak senonoh. Beta merasa terganggu dan tidak senang. Apabila pulang ke istana, Baginda berasa bersalah kerana atas keegoannya yang memandang jelek kepada pemuda comot. Keesokan harinya, puteri pergi ke Pekan Lagi untuk mencari pemuda itu bagi memohon maaf. Keegoan itu menjadikan puteri soalan peluntur hati dan dilamu cinta, lalu bertanya kepada pemuda itu, adakah Baginda mampu untuk bersilat? Adakah kamu mampu untuk bersilat, wahai pemuda? Pada keesokan harinya, pertarungan pun bermula di antara Puteri Walinong Sari dan pemuda itu. Serangan demi serangan dilakukan oleh puteri namun tidak berjaya mengalahkan pemuda tersebut. Mereka saling berasak-asak dengan pukulan yang berbahaya sehingga akhirnya pemuda itu melancarkan jurus pukulan yang sangat hebat sehingga puteri menyedari dirinya tidak akan menang dalam pertarungan. Tiba-tiba, puteri mendapat satu akal. Baginda membuka selendang yang menutup wajahnya lalu terlihatlah wajah puteri yang gilang gemilang. Oleh kerana terpesona dengan wajah Tuan Puteri, pemuda itu tidak sempat mengelak serangan puteri lalu jatuh pengsan. Tiba-tiba, pemuda tersebut bertukar menjadi Raja Mambang Segara. Tiba-tiba, kilat dan petir sambung menyambung. Oleh kerana kecewa akan kekalahan yang dihadapinya, Raja Mambang Segara pun pergi membawa diri. Lalu jasad Raja Mambang Segara hilang dan lenyap. Akibat terlalu terkejut, puteri pun jatuh pengsan dan bermimpikan Raja Mambang Segara. Puteri berasa angau dan menundukkan keegoannya mencari sang putera yang telah merajuk hatinya berada di puncak Gunung Tahan. Pada keesokan harinya, puteri pun pergi ke puncak Gunung Tahan untuk bertemu dengan Raja Mambang Segara. Mereka bertemu kasih dan membina sebuah mahligai dan hidup bahagia di situ.